oldest Homo erectus ni, yang bukan manusia tu, yang lack of intellectual tu, adalah 2 juta tahun yang silam. Sebab tu bila saya baca catatan barat kata tu, ada dah 500 ribu tahun yang silam sudah ada manusia. Bukan manusia. Itu dalam takrifan falsafah Islam, itu bukan manusia. Kerana falsafah Islam meletakkan manusia itu mesti berakal. Sebab kejadian tak adilah dalam Quran tu ada beza sikit tu. Ini ja'ala fil ardi khalifah tu, atau ja'ala fi man yufsidu fil ardi kusdim wa yasfiku dimak tu. Benda ni orang yang bukan Islam tak haji, tak tahu. Jadi kita orang Islam lah tolong beritahunya. Dia nak dengar itu hadiah lah. Nak dengar, tak nak dengar sudah. Jadi sekarang ini, jadi kita itu je ada bezanya. Yang kalau sebut beratus ribu tahun itu bukan manusia. Tapi berdiri atas 2 kaki, ada tangan, ada hidung, ada sebagainya. Bukan manusia dari sudut intelektual. Intelektual jadi tidak mampu membina. Maksud intelektual itu bahasa. Bila lack of intelektual, dia tidak mampu membina kerangkai bahasa. Kebolehan berbahasa itu terhad. Kita manusia ni infinite dalam membina bahasa. Tetapi makhluk itu dia finite. Ini disebut oleh Chomsky. Itu bilang saya. Jadi bila dia finite, dia tidak mampu nak bina rangkai kata untuk berhubungan dengan sempurna. Sebab itu dia tidak dapat membina tamadun. Tamadun hanya telah diiktiraf oleh seluruh dunia ni hanya di Mesopotamia sekitar 9,000, 8,000, 6,000, 7,000 tahun itu saja. Dan kita dapati kawasan Mesopotamia ni kawasan Adam AS. Maksudnya tamadun ni hanya muncul apabila munculnya Adam AS. Perkataan manusia ni, kita berasal daripada manusia pun berasal daripada perkataan insan. Ulama-ulama bahasa memberi takrif manusia itu adalah anisa, bermaksud lemah lembut, mudah diajar, boleh bersahabat, boleh jadikan kawan, cerdik, tinggi intelektual, boleh menerima pendapat. Itu adalah anisa. Dan dia adalah takrif Adam tu. The first man, insan di atas dunia ni, Adam AS. Itu yang Allah Ta'ala nak bezakan tu. Tapi kena faham sikit je surah Al-Baqarah. Kaedah nak sikit je dia beza. Kalau jenis baca atas katil je baca, memang tak nampak. Dia kena duduk kat meja menulis buku, menulis guna bahasa ni, kaji sebiji tu. Tarik i'rab satu-satu tu perkataan tu. Baru nampak. Manusia ni kita dah bahasa Melayu manusia kan. Daripada anisa tak adilah. Habis kenapa kita ada manusia ni? Ada perkataan tu kita ni Melayu, kita Arab kah? Kita sudah ada kaitan. Bahasa ini adalah detector tau. Detector of influencing. Influence of the kaitan sebelum tu mari ke kita.